Best apa dah ni dekat side Sungai Buloh. Sungai Buloh kita sedang apa ni renovate. Ni pintu asal ni nyatuh dia ni. Pintu asal. Ha? Semua. 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12. 12. Ni timbul. Ni pintu lama. Ni Acik cat sendiri ni. Ni pintu ni. Lagi kau ambil. Ha. Ambil buat apa nak tanya? Buang. Nak buang buat apa? Kau nak buang. Kau nak buang kat situ lah. Kau nak buang balik. Buat apa? Tak, roro kita besar sana Acik. Yang ni dah 2 roro membazir je sini. Ayam kau nak buang. Okey. Let's jom. Okey. Dekat sini tengok VVIP. Woo! Yap. Okey. Tengok pasir pun dalam rumah tau VVIP ni. Dijamin. Dijamin berkualiti. Barang tengah teduh tau. Pasir, batu bata, semua dalam. Semua dalam. Okey, Mi, bahagian sini. Okey, so sini ni bin kita buang. Kita nak apa ni tarik pintu ni bagi ada 1000 mm. So yang ni kita tutup lah. Kasih tutup mati. So wiring semua kita kena buat balik. Okay. Sebab apa? Okey, wiring dulu dalam ni, okey boleh tengok. Dia casing pun tak ada tau. Casing pun tak ada dalam ni. Casing tak ada, laluan casing. So dia tanam macam tu je. Letak wire, lepas tu dia skim. So yang ni kita kena buat balik lah. Tolong Cik ni buat balik. So pipe ni apa benda ni macam ni. Okay. Pipe ni pun kita akan ubah juga. Okay. So tie ni kita baru je pecah. Okay. Tie. Dulu dia ada dekat sini tau. Tembok ni. Dia sama dengan beam ni. Tembok ni. So kita extend toilet dengan tempat kitchen lah. Okay. So dekat sini okay, kitchen cabinet macam ni. Material dia nyatu. Nyatu So sini sama juga, yang ni free. Okay. Toy unit ni free. So yang ni saja berbayar. Okay. Berbayar. So sliding tingkap ni free juga. Kita akan pasang area sini lah. Okay. So ada security door 1 biji dekat sini. Okay. So untuk plug semua kita bagi free. Tak ada charge. Tu. Tengok Acik. Tak ada charge ni Acik? Free. Free. Okay. So dekat sini. Okay. Acik minta tambah kompartmen dekat sini. Untuk letak apa ni shampoo apa semua. So kita dah apa ni operate ni. Kena tebuk dinding elok-elok kan. Kan nampak orang sebelah. Orang sebelah. Nampak orang sebelah ni. Okay. So yang ni tempat letak sabun. So yang ni pipe semua kita alih lah. Untuk pipe air hujan, water heater ni dekat sini lah. Ada plug satu. So toilet sebelah sini. So ada satu mirror lah bahagian sini. Okay. Glass sini. So mandi bahagian sini lah. So yang ni dah adjust. So kita tunggu lah. Job ni siap. Okay. So yang mana nak buat kabinet dengan renovation, boleh contact Bos RK. Komen saja dekat bawah dah. Tak kisah area mana, komen saja. Okay. Janji, jual geng. Okay. Peras luncur.